Gapo ni kelai sibuk-sibuk nampak ni gapo ni? Lagi tepi tu. Lagi tepi tu. Eh. Okey deh. Sekarang ni Kak Laila restoran kita ni ada buat moreh dah. Yang mana-mana hok kenyal makan nasi gapo, rumah gapo ataupun buka puasa mana dah. Tos makan nasi tempat kita ada buat moreh. Tahun ni ada belakang kan colek buah, sosis gapo dengan teh. Kita buat belakang tempat kita tahun ni. Tempat orang lain ada, tempat kita pun kena ada juga. Okey. Hari ni kita tunjuk menu hok pala-pala dari tahun ni. Hok kita buat moreh memang. Gapo? Mula-mula memang dah. Kita buat menu Maggi memang. Kita ni tak lepas Maggi memang. Kita buat Maggi daging burger memang. Orang muda-muda lah ni minat Maggi tu. Ya. Maggi daging burger. Hai, gapo pun mu ni? Kelewat Maggi daging burger. Ni Maggi daging burger ni. Ni. Okey, Maggi daging burger dah. Lepas tu ada menu yang kedua pula dah. Kita buat kau tu memang. Yo. Kerang. Kerang gapo tu? Kerang kukus. Colek. Colek kita buat. Tadi kita buat diri ni, colek ni. Sos seafood ni. Cicah dengan sos seafood kerang memang. Kerang. Ni kerang ni tunjuk dah ni. Ada orang kita ni. Ni. Kerang. Okey. Dah. Ambil sipel. Okey, menu yang ketiga kita buat kau tu so memang. Buat sontang. Sontang. Apa jenis sontang ada ni? Sontang. Wah betik, wah pau. Tapi hak kita ni wah gapo dia ni buat ni. Wah betik dia. Kacik, wah betik dah. Sontang pau. Sontang pau. Okey, kita ada buat sontang pau. Okey. Gapo pula ni? Bagian nama pula ni. Teh jah. Teh jah. Buat kering pula. Tu. Buat kering. Teh jah apa orang panggil cik? Cakia flu. Cakia flu dah. Hadir dah kita sebut anak dah. Cakia flu. Okey. Yang mana-mana hok tengok video ni dah. Boleh. Kalau siapa rasa kenyal dah, kita boleh buat moreh. Kita ni tak banyak lagi tapi ada lah huduh-huduh tempat kita. Yang mana-mana nak makan sosis. Sosis besar ni. Okey. Rojak. Rojak. Colek buah. Colek buah pun ada. Boleh lah. Huduh-huduh. Lupa memang so lagi saat ni memang. Lupa banyak kita lupa Lupa risau ni. Pesai memang. Ni kau nak buat ni. Gapo dia dah. Apa? Ni. Memang sedekat. Tempat orang lain ada, tempat kita kena ada. Yang ni kita nak buat bingsu. Bingsu. Dalam menu dalam bulan puasa ni banyak kita tambah ni. Dalam bulan puasa. Bingsu ni kira atas selamanya dah kita dah. Selamanya ada. Lepas ni pun ada bingsu. Nanti ada lagi kita update pula lah bingsu ni. Tapi ada dah kalau orang minta ni memang ada hari ni dah. Okey, lupa. Lepas 2 hari lagi ada. Ni tempat you tak nak beli halak-halak ke apa lagi dah. Barang tak cukup lagi. Ambil tu buku tu. Buku dulu. Maaf dah kita tak ada saat ni dah. 2-3 hari lagi dah. Ada kita update bisu. Tapi lain-lain ada sosis. Lucing gapo ni gapo. Dah. Apa air minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air dulu. Okey. Jadi air dah. Nak kita sah kita buat ni. Okey, bismillah. Ya. Ni Maggi daging burger dah. Kita cakap lama dah dah sampai kemang habis dah. Pekak habis dah. Kita buat gapo orang panggil? Ya memang Maggi pekak juga. Tapi kita buat style kita. Daging tak tahu. Daging ni kita bakar, kita celup dalam sos black pepper. Ni. Jadi dia rasa black pepper. Kejap banyak tak guna ni. Pak mulut sikit lah. Duduk. Amal orang tak juru. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dia kak. Lebih kurang Maggi pekak kak. Kita masuk telur gapo tapi kita tambah. Gapo kita panggil? Lada, sawi, daging burger. Harga apa-apa kita tak pasti lagi. Okey. Bah. Pakai dulu dah. Ni sontang ni memang jadi bah.
Tentang ah, pakai dah Pak tu. Video kita ke atau sekat ni dah. Biar mana-mana tengok gapo dah. Pak Wasa suka nak makan benda hok kita buat ni. Boleh mari kat mana Pak tu? Ja. Lela restoran ha. Lela Restoran Kuala Berang. Batu 22. Batu 22. Beres sekat dulu. Assalamualaikum.